Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam silaturahim, dan tak lupa salam Liverpool Champion. Tanam serai di ujung laman, tumbuh subur kerana muafakat. Kita berhimpun penuh kehormatan, eratkan kasih, kukuhkan tekad. Yang berbahagia, adinda saya Datuk Wira Megat Zulkarnain bin Tan Sri Omar bin, Sosial Politik, dan juga mewakili Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Yang Musa Wan Nur Aisyah binti Nouridin, Pengarah Pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Negeri Selangor dan Wilayah Ketuan. Kalau yang tak kenal, tak apa, tak perlu kenal, biar saya seorang kenal. Yang Berhormat Senator, Yang Berhormat Datuk Senator Haji Rosni binti Zohar, Ayah Lady Hulu Selangor. Yang berbahagia Ayahanda Tan Sri Datuk Sri Muhammad bin Muhammad Taib, mantan Menteri Besar Negeri Selangor. Yang bahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Sakum, mantan Adun Batang Kali, dan juga pengurusi tetap UMNO Bahagian. Yang berusaha adinda saya Muhammad Syaril bin Rahim, Naib Ketua UMNO Bahagian. Yang berusaha Cik Omar bin Al-Khattab, Ketua Pergerakan Pemuda bersama ahli jawatan kuasanya, Puan Nur Nabila Faizuddin binti Mokhtar, Ketua Pergerakan Puteri bersama ahli jawatan kuasa Puteri Bahagian, pegawai-pegawai UMNO Bahagian, jawatan kuasa UMNO Bahagian, tetamu-tetamu kita, Puan Datuk Hajah Alimatun, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Negeri, Cik Diana binti Mat Sehat, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri. Hidup Cik ya? Puan tak hidup. Datuk Wira Mutalib, Susah Badan Perhubungan. Yang bahagia sahabat saya Datuk Wong Kong Loon, Ketua MCA Bahagian Negeri Selangor, bersama ahli jawatan kuasa yang dapat hadir ramai hari ini. Terima kasih Datuk. Yang bahagia Tuan Tanah Gerau, Encik Hassan bin Jamaluddin, Ketua Peneroka. Felda Soeharto, pimpinan Felda, pengurus rancangan pengurus wilayah pada Encik Syariman, pengurus wilayah Felda, Ketua-Ketua Peneroka, GPW, seterusnya ketua-ketua cawangan wanita pemuda yang sempat hadir pada tengah hari ini. Terima kasih, Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bersama. Tak lupa saya kepada sahabat-sahabat saya daripada ketua-ketua UMNO bahagian-bahagian yang sempat hadir, pemuda bahagian puteri dan wanita UMNO bahagian. Tidak dilupa sahabat saya daripada Mubarak Selangor, veteran Selangor, Datuk Fatah and Gang, dan juga sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, Saudara Nizam, Pak Lang Liana orang lama yang dapat bersama dengan kita pada tengah hari ini. Pertama sekali saya ingin merakam tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi atas kejayaan beliau meneradui negara sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah selama 2 tahun ini. Beliau adalah simbol perjuangan luar bandar, seorang pemimpin yang bukan sekadar bercakap dari podium, tetapi turun ke akar umbi, mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat. Dan saya juga ucap terima kasih kepada Datuk Wira kerana sudi membawa program ini ke kawasan Felda di Hulu Selangor ini, kerana orang Felda pun dah lama tak duduk bawah kemah besar ini. Datuk Wira, terima kasih banyak-banyak. Namun demikian, saya sebagai pemimpin rakyat, saya tidak boleh berdiam diri bila mendengar suara dan rintihan daripada akar umbi.
Yang pertamanya mengenai jalan Kuala Slim Alah Batu SKC ke Geramsa. Jalan ini telah menjadi nadi utama ribuan penduduk kampung, termasuk anak-anak Felda yang ke sekolah, warga tani yang mengangkut hasil dan urusan harian rakyat. Malangnya projek naik taraf ini masih belum dilaksanakan, walaupun pada tahun yang lalu ketika Yang Amat Berhormat Presiden UMNO meresmikan mesyuarat berkelompok UMNO bahagian di MRSM Kuala Kubu, kita dah maklumkan nampaknya masih belum digerakkan. Saya merayu kepada kementerian dan agensi pelaksana supaya memberi keutamaan segera dan keselamatan dan kesejahteraan rakyat luar bandar khasnya. Yang kedua, kita memerlukan lagi satu jajaran. Saya hari ini akan menyebut 3 jajaran utama, kerana dari pengalaman saya dan pemerhatian saya, ini idola kita ada. Ketika Yang Bahagia Tan Sri menjadi Menteri Besar Selangor, ketika itu beliau menjadi adun di Batang Kali. Langkah pertamanya beliau buat apa dia? Iaitu membuka kawasan kita kepada luar, iaitu menyediakan jalan-jalan baru, infra baru, supaya boleh pelaku asing dan pedagang-pedagang dapat masuk kawasan Batang Kali dan terus ke Hulu Selangor. Sebab itulah terbentangnya jalan Batang Kali ke Genting, Sungai Tua, Uliang Sungai Tua, Rasa Bukit Buntung, dan kita lihat bagaimana pembangunan di kawasan tersebut yang dibuat oleh bapa pembangunan Hulu Selangor ini, iaitu Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib. Kita beri penghormatan kepada Tan Sri. Sebab itulah hari ini saya bawakan 3 perkara yang penting ini, supaya dia boleh menjadi satu pintu masuk baru di Dun Hulu Benang ini, supaya lebih ramai investor ataupun peniaga-peniaga luar yang hari ini bersungut. Contohnya nak datang ke sini, tapi ada yang kata jauhnya sampai 1,5 jam, ada kata 2 jam, kerana masalah perhubungan jalan kita. Tetapi dengan ada ihsan nanti daripada susah politik Menteri KKW ini, mudah-mudahan datang, bukan sebenarnya datang bawa macam-macam hal, insyaAllah kita doakan. Iaitu satu lagi jalan yang menghubungkan antara Sungai Nilam ke Alah Batu. Sekarang ini kalau kita nak pergi ke Alah Batu, kita kena masuk negeri Perak dulu, kena bayar tol dulu dekat negeri Perak, baru sampai ke balik ke Hulu Selangor. Jadi dengan adanya kebenarnya jalan Sungai Nilam ke Alah Batu ini, pertamanya kita akan menaik tarafkan petani-petani, pekebun-pekebun di dalam sepanjang jalan ini. Mereka boleh mengeluarkan hasil mereka, dan hasil mereka pun boleh berharga tinggi kerana ada jalan yang baik. Kali harga jatuh kerana nak datang jauh, kena berpusing ke negeri Perak dan sebagainya. Yang ketiga, satu lagi jalan baru yang perlu harus dibuat di dalam Hulu Selangor ini, iaitu di kawasan Kerling Lembah Beringin. Baru-baru ini syarikat chain pembuatan kereta telah meluncurkan pembukaan kilang mereka di kawasan Lembah Beringin bersebelahan kampung Kerling. Kerling ini kawasan luar bandar. Jadi saya mohon kepada jasa baik Datuk Wira dan juga Puan Aisyah yang lawan yang jelita ini, supaya mempertimbangkan permohonan ini, kerana Kerling ini akan dapat kita jadikan sebuah urban bandar yang baru, dan jalannya lebih baik, lebih elok, dan memberi keselesaan kepada rakyat di kawasan Kerling dan Hulu Selangor. Yang seterusnya iaitu kita ada sedikit isu dengan KKW, iaitu masalah perbaikan rumah. Yang sedihnya Datuk Wira, permohonan 3 tahun dulu, baru tahun ini datang nak melawat. Agensi seperti Giat Mara,
Felga banner dan sebagainya datang. Bila nak melawat, kita lihat rumah tersebut. Pertama, yang mohon dulu pun dah meninggal. Yang kedua, rumah itu dah dibuat baru. Banyak berlaku perkara itu di dalam kawasan ini. Jadi saya minta supaya ada satu kaedah. Okey, saya sambung sikit lagi. Jadi ramai yang sudah memohon, ada rumah yang sudah tidak layak diduduki, bocor, reput dan berbahaya. Kita tidak boleh terus membiarkan rakyat tinggal dalam keadaan daif sedangkan janji telah diberi. Saya mohon agar proses ini dapat dipercepatkan dan dipermudahkan. Hadirin sekalian, kita komited sepenuhnya dalam pembangunan kawasan Laut Bandar, khususnya di bahagian utara negeri ini. Kita mahu merancang sebuah ekonomi desa dari Kelompang hingga Sungai Tinggi Selatan yang meliputi 4 gugusan Felda utama, Felda Gedansa, Soeharto, Sungai Tinggi dan Felda Sungai Tinggi Selatan. Potensi kawasan ini cukup besar: pertanian modern, pelancongan desa, perusahaan makanan, industri kecil dan koperasi tempatan. Apa yang kita perlukan hanyalah kesinambungan dasar, sedikit galakan kerajaan dan kecekapan pelaksanaan. Atas keprihatinan ini juga, kita tubuhkan Yayasan Membantu Insan DMI yang terus menjadi penyambung kasih antara rakyat dan pemimpin. Kita gerakkan pula unit khas kebajikan UKK, satu jentera khas kebajikan UMNO Selangor yang lebih tangkas, mesra rakyat dan lebih menyeluruh dengan hashtagnya DMI ada di mana-mana. Selagi rakyat memerlukan, kita akan hadir memberi harapan. Andai rebah bangun semula, jangan gentar walau berhenti. Kebajikan rakyat kita bela, UMNO mara terus berbakti. Kalau bersalam tidak dipandang, kalau ada nama tersalah sebut, kalau ada gelaran tersalah ucap, kalau ada duduk tersalah tempat, kunang-kunang terbang ke lembah, hinggap bersarang di pohon buluh, pinang menghadap sirih menyembah, kami menyusun jari 10. Terima kasih tidak terhingga kepada semua yang hadir pada hari ini. Cuaca redup di petang hari, ramai orang pergi berhumah. Terima kasih tuan-tuan datang kemari. Moga ikatan kekal selamanya. Akhir sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jentera yang menjayakan program ini, terutamanya fungsi JP KPKP 2026 yang menyediakan sajian makanan kita hari ini, dan mereka mempunyai gerai masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kuasa UMNO bahagian. Terima kasih kepada pengurusan Felda. Mudah-mudahan usaha baik mufakat kita ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya tadi saya ada menerima permohonan daripada Yang Bagi Datuk Isa dan Yang Bagi Encik Hassan selaku Ketua Peneroka berkenaan menaik taraf jalan yang berada di sekitar kawasan Felda Soeharto. Saya faham tadi sebab saya sendiri lalu jalan yang sama. InsyaAllah kita akan panjangkan. Saya telah minta pengarah KKDW Negeri Selangor, Puan Aisyah, untuk melihat bagaimana kita di peringkat kementerian KKDW dapat membantu. Pastinya Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri KKDW telah mengarahkan kita semua untuk memastikan mana-mana permohonan yang kita rasa mempunyai keperluan segera untuk dilaksanakan akan kita pastikan ianya akan memberikan keutamaan untuk kita membuat semakan dari segi teknikal dan perkara-perkara yang berkaitan. Jadi insyaAllah ada beberapa permohonan yang telah saya terima mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Ada perkara yang dah boleh kita umumkan tadi, seperti menaik taraf padang permainan untuk anak-anak yang berada di kawasan ini dan penginapan untuk rumah imam dan sebagainya.
Itu perkara-perkara yang boleh kita umumkan, tapi dalam masa yang sama perkara-perkara yang lain di teknikal ni pengarah KKDW Selangor akan memastikan supaya ia diberikan perhatian dan pelaksanaan teknikal secara segera. Pertama, saya mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor pastinya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pengundi dalam DUN Air Kuning yang telah pun memberikan undi dan kepercayaan mereka kepada calon daripada Barisan Nasional yang berhormat sekarang Datuk Ustaz Dr. Yusri. Dan saya percaya kemenangan di Air Kuning ini bukanlah sesuatu yang perlu kita bangga dan kita lupa apa sebenarnya matlamat utama kita. Namun ianya jelas menunjukkan alhamdulillah walaupun kita diserang selama hampir 2 minggu itu, Barisan Nasional diserang dengan kepelbagaian fitnah, melahirkan strategi yang dimainkan oleh pembangkang ialah untuk menimbulkan kegusaran, menimbulkan kebencian kepada parti Barisan Nasional khususnya. Namun alhamdulillah daripada sokongan selepas peti undi dibuka, kita dapat lihat rakyat masih lagi memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional dan UMNO khususnya dan kerajaan perpaduan ini. Saya percaya rakyat hari ini dah matang, mereka boleh berfikir dengan waras lah, bahawasanya apa yang disebutkan, yang dilontarkan dalam setiap sesi ceramah mereka bukanlah sesuatu yang mereka perlu terima bulat-bulat. Dan alhamdulillah selain daripada itu, kita memenangi beberapa pusat daerah mengundi atau PDM yang dahulunya kita kalah. Dan selain daripada Coldstream, PDM Coldstream yang merupakan PDM yang bukan didominasi oleh orang Melayu, tetapi beberapa buah PDM majoriti Melayu juga telah pun kita menangi. Ini menunjukkan walaupun selepas keputusan itu ada yang mereka kata UMNO menang kerana sokongan daripada orang bukan Melayu, tapi mereka tahu, PN tahu kemerosotan sokongan orang Melayu kepada mereka. Sebab kita dapat lihat di PDM majoriti Melayu, alhamdulillah BN UMNO menangi dengan baik. Jadi saya percaya ini satu tanda yang positif, namun bukanlah sesuatu yang untuk kita banggakan, tapi kita kena memberikan kerja yang terbaik ataupun perkhidmatan yang baik supaya rakyat akan terus menyokong UMNO dan Barisan Nasional, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada kehadiran yang bahagia Datuk Wira Megat Zulkarnain yang mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri KKDW kerana sudi hadir di majlis jelajah 2 tahun kepimpinan PPM dan juga sambutan raya meriah lain macam di peringkat UMNO bahagian Hulu Selangor. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir yang cukup ramai, yang saya anggarkan hampir 2,000 orang sebagaimana yang kita sasarkan, dan alhamdulillah nampaknya program berjalan cantik, teratur, tiada isu kurang makan dan sebagainya. Saya nampak ramai penduduk yang hadir merasa gembira dengan program yang kita anjurkan. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi program-program yang akan datang. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti hanyalah amalan. Kembalilah kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran untuk memuliakan Islam.
berbaktilah kepada Tuhan. Semua, insaflah wahai manusia. Usia yang ada jangan disia-sia. Hidup ini hanyalah sementara. Esok lusa pasti masa kita dijemput menghadap Yang Maha Esa. Suka tak suka terima saja. Dosa pahala bekalan dunia. Berbaik-baik berpada-pada. Buat jahat jangan dicoba. Ikut nafsu nanti merana. Usia remaja jangan disalahguna. Harus waspada tipu daya dunia. Tanpa dosa hidup pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.